selamanya. Betul. La 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 la. Beratnya kau. Penat aku. Nanti balik, kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan aiskrim. Jom. Wah, kedai ni dah pasang radio. Pilih yang mana? Satu saja. Yelah. Mimi, Fizi, beli aiskrim ke? Meme belanja. Iya, belanja kita orang juga. Bolehlah. Tak cukup, Ma. Dia sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. Korang. DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya Kak. Awan mendung, suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkedu, melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Kau semangat Abang Is ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya loh, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari, tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya loh, betul punya. Dia terbang sana, sini, sana, sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai Meme bergurau. Jangan marah. Ni Mimi pun takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti matanya yang bersinar akan buat kamu jadi batu.
Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu, nampak? Oh, kat luar dah gelap. Tata. Caka-caka. Lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Ish, buka! Siapa yang tutup pintu ni? Itu suara akak. Siapa suruh tutup pintu? Dah berlari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak je. Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut, Kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam dan ngap korang. Cepatlah. Nanti habis cerita DJ Oz. Dah cepat ni. Tapi dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bau asap. Alah. Apa tu, Pin? Lembaga hitam! Agak itu. Yelah, siapa lagi? Ingatkan lembaga hitam yang menakutkan. Sibuk dengan lembaga hitam. Bukannya nak tolong akak. Ros, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suaraku. Bila Ros datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Ros. Lalainya kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Yang kau orang berdua pula langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali Ros akan lebih berhati-hati.
Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Yelah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Akak kau lupa nak tutup lah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Bisinglah korang ni. Tepi. Budak-budak ni. Apa hal pula pinggan mangkuk ni berterabur? Nasib baik pinggan ni tak pecah. Lembang hitam! Bangun cepat! Ini mesti pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri tu potong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cumi Pin. Bunyi apa tu? Bunyi tu datang dari bilik akak. Ingatkan apa tadi? Kucing. Comelnya. Alah, dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Ros lupa nak tutup. Ros, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Korang berdua ni. Apa lembaga hitam? Itu cerita hayalan diorang dengar kat radio. Apa? Upin, Ipin,
Tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut, tapi terkejut. Iyalah tu. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembas iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi siapa jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Apa benda tu? Bahagian 1. Cuba Ipin. Wah. Yeay, Opa dah balik. Opa tengok tangan Upin. Cantik kan? Cantik. Tapi, kenapa tiba-tiba main tanglong? Huh? Mimi ajak main. Bawa banyak tangan Opa. Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglong tu. Baik, Opa. Wah, besarnya tanglong karung. Huh? Air, kenapa tanglong akak lain? Sebab akak punya istimewa. Rose. Kau pun main tanglong? Saja layan budak-budak ni. Marvelous! Marvelous! Tanglong sudah terbang tinggi. Ipin, akak nak nyalakan lagi satu ya. Bye! Apa itu? Kawan-kawan, saya balik dulu. One, two, stop. Menang lagi. Luar tangan. Cepat. Kau jangan jentik kuat-kuat. Sakit tau. Ya. Aduh! Sakitnya. Kenapa? Apa? Diorang main-main. Cacik, kenapa kau lari balik semalam? Mari dekat. Semalam saya ada jumpa UFO. UFO? Apa tu? UFO tu geng terbang makhluk asing. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal kat gas selepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Betul-betul. Macam ni. Kau biar betul, Cacit. Mana ada UFO? Yalah, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. 2-3 kayu sakti. Saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti. Jeng. Inilah UFO. Mana kau jumpa?
Ada makhluk asing ke dalam ni? Tak ada apa-apa pun. Saya pun tak tahu. Oh, no! Kejar dia! Cikgu besar. Nak ke mana? UFO is gone. Oh. Hei budak-budak ni, apa main tengah jalan ni? Aduh, Abang Saleh, kita orang tengah kejar UFO. Ha? Merepeklah korang ni. Mana ada UFO siang hari pula tu? Betul, tadi kita orang nampak. Lolo. Ish, habis bateri pula. Apa tu? Ha? Adalah. Cakap pun bukan kau tahu. 2, 3 belalang. UFO sudah hilang. Jumpa esok. Okey. Upin, tengok. UFO tadi. Cepatlah pergi ambil. Kenapa aku? Kaulah pergi. Kau kan abang. Baik-baik Upin. Kat situ. Sikit lagi Upin. Ish, tahulah. Sikit lagi Upin. Sikit je lagi. Apa tu? Kesian. Banyak kali dah cakap, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Degil, nasib baik pokok ni rendah. Kalau tidak... apa kau pegang tu? Ni UFO. Hah? Apalah budak-budak ni? Akak ni. Akak apa ni lah UFO tu? Ini macam... Upin! Ipin! Kenapa Isan? Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Apa? Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masa dengan Daddy. Macam sama je dengan ni. Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Aku tahu. Tahu apa? Maknanya ada 2 UFO. Aku rasa mesti dia tengah cari kawan dia. Tapi kenapa UFO datang kampung kita? Makhluk asing nak menakluk bumi. Habislah kita. Dengar sini semua. Kita kena selamatkan bumi dari makhluk asing. Betul. Ya, kita mesti cari
balik dan tangkap mereka. Tak boleh, tak boleh. Kita kan kecil lagi. Bahaya. Aku takut. Jangan takut. Kak Ros ada. Dah sedia? Jom kita ke dusun durian aku. Kat sinilah UFO tu muncul. Kotornya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini udah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ini jernih je. Kawasan sungai ini pun bersih. Dua tiga makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul. Jom kita cari makhluk tu. Sambil kutip sampah. Cepat. Mana? Andi! Bang! Okey. Kawasan ini dah selamat. Betul. Bersihnya. Jangan takut. Sedia semua. Inilah makhluk asing ganas yang hendak menalu bumi. Ya, betul. Ini anak patung lah. Kakak ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa? Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Nasib tak jumpa. Iya. Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atuk ambil durian. Atuk tak ajak kita pun. Makan. Atuk! Ya, ada apa? Kenapa Atuk tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atuk. Malam ni mesti banyak durian kan? Betul. Tu. Besarnya. Durian! Lihat aku! Tapi plastiknya cepat! Tak ada pun. Dah hilang. Macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO! Ha? Semalam kita orang dapat durian banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo, apa muka masam? Kasih senyumlah. Kita orang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu lah. Betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya. Habis drone Abang rosak. Drone? Drone?
Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Ayo, banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ni dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Pipi, tengok tu. Banyak ikan. UFO!